Seawal pagi kami bergerak ke stesen kereta api untuk naik MRT ke Kok Diang. Dan time ni memang pukul 4 ke 5 pagi macam tu. Okay, so sekarang ni kami dah sampai Kok Diang. Aku kena tidur lah daripada awal. Depa tak tahu ada buat ingat apa. Sahaja tak tidur, ngantuk guys. Ngantuk Pukul 8 baru bangun tidur Contoh dah sampai Kok Diang lah. Sekarang ni nak kena berjalan 3 km untuk pergi ke starting point. Lepas tu baru start hiking. Jom tapi aku tengok tadi padi lawa. So aku lawa tu dah sampai Kok Diang. Sekarang aku nak bertandas. Saya perut babi nak berak bodoh. Aduh, hari ni tak berak lagi sebab tu rasa nak berak pula tiba-tiba ni. Member aku duduk tunggu kat luar. Sekarang aku nak cari tandas. Kalau hiking sakit perut, siksa hidup aku. Sekarang ni ada tak tandas kat sini? Tolonglah dia. Dari dia nak naik ni. Dari dia. Bang, dah ready belum? Dah ready ya? Bang, dah ready belum? This is me before Kok Diang. This is me before Bukit Kok Diang. Bang, dah ready bang? Dah. Dah ready ya? Bang, dah ready belum? Ready dah nak apa terokai Bukit Bokcor. Macam mana perasaan? Bang, jangan tinggal. Okay, kita dah nak naik ya. Sarapan dulu. Sampai dah makan roti tu. Penat berjalan dalam 30 minit betul kami berjalan. Penat tau. Penat tau. Kau nak tengok ni pintu ban. Orang kedai satu pintu ban. Biru. Pintu ban. Kenapa belajar banyak benda? Tak bagi tahu. Tu nak start naik. Nak rehat sat. Penat berjalan. Okey, setelah berehat dalam 10 minit macam tu, kami pun berfikir untuk kena start hiking sekarang. Sebab kalau tak start hiking sekarang, makin panas. Kedah ni dah lah panas, betul-betul panas. So kami pun start hiking. Slow. First dah nampak dah dia punya panjat tu. Tak tahu member aku berlari apa semangat sangat. Setelah beberapa minit hiking, kami jumpa tangga pertama. Tangga ni dia jam sikit lah. Sebab tu kami tunggu orang nak turun tu. So kami dalam sambil menunggu tu, panas dah start. Dah sampai overheat dah ni. Dia macam panas dia. Belum. Hangat ni. Hangat macam Berdebu. Dah nama dia ni tahu. Kata-kata hari ini. Kata hari ini. Siap tak ingat aku ni. Sabar. Biar aku ingat dulu. Yang kasut biasa, yang penting sampai ke atas. 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 Tu. Tengok tu. Yalah, dia tak ada kasut. Macam mana okey? Sekaya pandan. Sekaya pandan. Barainya. Tobat balik Angkat ambai. So Pak, sekarang kami dah sampai dekat puncak Tipu. Lagi sikit lagi nak sampai puncak. Nantikan video ni. Dan sekarang sudah tiba masanya untuk aku menaiki tangga yang paling viral satu Malaysia. Kalau orang main hiking kat sini, kalau tak ada record kat video kat tangga ni, memang tak orang cakap tak naik lah Bukit Kok Diang ni. So aku pun menaiki tangga ni pelan. Sebab tangga dia licin sikit lah. Mungkin tak pun sebab kasut, sebab dah kena tanah merah kan. Tapi tak apa, aku berjaya sampai ke atas dengan effort yang aku berikan dekat tangga ni. Cuba. Yang lain semua kat bawah. Depa ni lembab. Sekarang ni tunggu depa, lepas tu nak naik sampai atas. Tapi sebenarnya dah penat ni. Tapi kalau tak naik sampai atas, rugi pula. Kena tengok bawah adik. Naik. Tu pegang besi tu.
panas weh. Naik atas lagi, Afiq. naik tak habis lagi. Berbaloi tak? Baloi. Dia shock. Tapi penat. Dia penat sebab kedahan panas sikit. Aku dah hangat. Tengah Ni lagi kalau kat berapa rumah kali. tengah hujan ni aku rasa. Tadi Ni betul-betul tembok muka. suku pun dah peluh kau juga lah. Sebab Pusing ni pun kanak. panas. Ni sebab bawa baju spare. Tu nampak besi. Saya nak pergi pada besar Kami pula. nak bercuti pula. Travel. Kami sekarang budak nak travel. Tak ada duit pergi meratur. Lawa view dia. Tepi situ matahari. Matahari bangkitlah. Tu tengah duk mendaki lagi. Mendaki. Ni dah macam Takkan nak begitu. ni view dia keliling. Peralih mana peralih? Tak tahu. Boleh naik lagi tapi tak tahu kami akan naik ke dok tu. Naik pergi mana tak tahu. Inilah view Bukit Mok Chun. Hijau. Belum lagi. View lah ni. Tak lagi. Ni duk update macam bapak-bapak apa tak tahu. Tu duk naik lagi. Sabar, ni satu video. Paan-paan tengah hangat matahari tembok muka dah. Yang ni masih lagi Hari ni memang semua tembok biru mai. Naik atas lagi. Setelah beberapa jam struggle, akhirnya aku sampai dekat puncak Bukit Mok Chun. Time ni aku still berjalan-jalan sebab puncak dia macam tak ada apa, macam tak ada view sangat. Cuma just nak cari spot-spot tak gambar yang lawa je lah. Ni pun aku still mencari jalan nak ke mana sebab aku tak ada arah tuju sekarang ni. Tu aku pun dah tak tahu nak pergi mana. Tak ada apa baik kita turun ni tadi. Okey, setelah beberapa jam berjalan mendaki, hari ni kami dah sampai kat bawah balik. Barai bang. Hangat. Dia punya panas lagi panas daripada semua tempat yang aku dah pergi tu. Betul tak? Panas kan? Betul. Tapi tidak esok. Track dia lagi susah daripada pulai. Tapi tak Okey, dah luka tangan aku. tapi. Tahu. Ni jatuh berapa kali lah tadi. Pari. Yang ni selamat. Ni dah. Ni muka-muka jatuh. Jatuh slide. Ni hadiah. Apa perasaan lepas naik gunung? Perasaan Kok Diang. naik gunung Kok Diang ni. Dia view tak ada sangat kat puncak tu. Cuma ekstrim gila. Kalau pulai tau. Gila. Penat sikit. Tapi kali ni lagi syok sebab ada waktu kita rehat lama-lama tu seronok. Saya pesan satu lah. seronok. Naik Bukit Mok Chun ni pakai kasut yang ada tapak lah. Faan. Takkan terlepas. Ni biking, rock climbing Rock climbing. Miji. Apa perasaan lepas naik Pulai? Pulai? Pulai punya anak. Lepas naik Mok Chun. Boleh lah. Seksa. Okey Afiq, apa perasaan lepas naik gunung Bukit Mok Chun? Boleh lah. Dia ekstrim kot. Not bad lah. Ekstrim sampai tangan Tapi kau. tu terjebak guys. Sakit bro. Okey Farid, apa perasaan lepas naik Bukit Mok Chun? Ketepi jam. Jam lah. Second free track shot. Track shot kan. Babi lah. Survey harga saya tak beli. Kalau aku syok sebab ada aku.
sekarang kami on the way balik. Kat datang kau. Weh, aku nampak gelap. Aduh. Sekarang ni dah jadi budak. Nak naik sini atau sini? Sekarang ni on the way balik. Dah memang tak? Nak pergi dekat KTM. Okay Pak An? Jauh kot 3 km sampai KTM. Hangat kot Jauh. Tadi dah lalu sini lah. Penat tadi dah penat lah. Ni lagi penat lah. Tapi jalan sambil tengok view lawa. Weh, budak bandar tak ada kena panas. Ni 3 ni budak bandar. Tak ada kena panas. Baja. Apa perasaan hang bila panas-panas ni? Sebab kat Tepeng selalu hujan. Ni dah rasa lah. Kita dah rasa dah kita orang tak tahu. Oh, hang kira orang kulit gila babi kan? Dah hat lah. Panas lah. This just feels like yesterday. This just feels like yesterday. Oh, this just feels like yesterday. Oh, this just feels like yesterday. Setelah hampir beberapa jam kami berjalan daripada Bukit Kokdiang sampai ke KTM, daripada KTM pergi Padang Besar, daripada Padang Besar patah balik sampai ke Bukit Mentajam, lepas tu naik transit lagi. Dan kami dalam kereta api sangat berbahagia lah. Dan muka semua dah barai. So yeah, see you next video. I see you when I see you.